Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan hari ni kita nak main game V Tower bersama IC Gang SMYS. Video sebelum ni dia pergi keluar. Kenapa awak keluar? Jom kita tanya. Kenapa awak keluar video sebelum? Kita tanya dia. Yo, boleh naik. What? Kita menggunakan orang untuk untuk kesenangan kita. What? Wih, kita boleh keluar map guys. Yo, macam mana orang ni buat game sampai boleh keluar map. Sini. Okay, kita boleh lalu sini. Okay, kita boleh ke kita main tipu sebenarnya sekarang. Boleh guys, kita main tipu dalam game ni. Tak payah main hobi pun guys. Tengok dah sampai atas dah. Okay guys. Wow, masuk seperti itu. Penat guys kita naik. Cantik lawa pun join sekali. Ya, kenapa IC? IC nak apa IC? Let's go. Kenapa mouse dah bergerak? Yo, mati pula guys. Mouse macam tak bergerak. Okay, baru boleh. Aduh, sekejap lepas ni. Lepas ni kita shoot Grow Garden atau volleyball. Siapa undi volleyball sila komen. Siapa undi Grow Garden sila komen. Okay. Hari yang saya pilih volleyball lah. Kita pilih volleyball lah. Tu kita sambung. Kita try guna usaha kita. Oh, boh. Baru nak guna usaha dah mati dah guys. Baru 3 minit main game ni. Sabarlah IC. Relax dulu IC. Kita baru nak fun dalam game ni. V Tower guys. Korang boleh main juga. Oh, okay. Kita dah power dari sini. Selepas berlatih beberapa hari. Tak berlatih pun. Oh. IC mana IC? Oh, IC dah kat bawah. Kita pergi bawah juga kan? Kita Jun kan? Jun. Allah. Kau tak mati. Patutlah. Jadi kita selalunya game macam ni. Kalau putih dia tolak nyawa sikit je. Kalau ni dia mati terus guys. Kita kena gunakan usaha kita. Okay. Allah. Mati pula. IC tak keluar lagi. Okay, kita lalu sini. Dia ada banyak. Oh, IC nak lawan guys. Volleyball Legend. Kita baru level 15. Ada yang baru level 15. Dia nak lawan je, tanya dia. IC level berapa? Tanya dia. IC level berapa guys? Nak tahu juga. Kalau mana lah tahu dia hebat. Level 5. Ya ke?
private server lah ni nanti. Oh my god. Nampak private server pula. Tak boleh lawan tu terus. Nampak private server ya guys. Malas lah. Tak apalah. Demi konten. Harap InsyaAllah lah. Private server free. Kalau kena bayar, habislah Robux kita. Harian nak buat apa, giveaway pun rasanya tak sempat. Sebab tu lah harian hantar shot apa, hantar shot apa, ada shot yang minta Robux tu kan. Sebab harian nak buat giveaway. Nanti cara-cara korang nak join giveaway live harian tu nanti InsyaAllah lah kalau hari ingat. Kalau hari ingat, korang kena tulis korang punya apa, korang punya username dekat live chat nanti. Lepas tu dia ada yang akan baca. Kalau nampak apa username korang, korang punya luck, korang luck lah Allah. Kalau hari yang tak nampak korang punya username, maaf. Dan lepas Arin buat giveaway tu, Aryan akan main lah game bersama subscriber Aryan. Okay, siapa nak join boleh join. Allah, boleh join. Nak add pun boleh add. Add lah dekat Roblox. Sekejap. Sabar IC. Sabar IC ni last. Try last. Dah IC last IC. Ni kalau mati kita end terus lah. Aryan pun tak sabar nak buat live sebenarnya. Walaupun Aryan tak dapat Robux, biar yang sukalah bagi-bagi Robux ke orang kan. Dan kalau korang nak masuk video Aryan, korang boleh apa, korang boleh add dekat Roblox username Aryan ni. Sekejap ni. Ni salah. Siapa ni? Ni. Okay, korang boleh lah subscribe, boleh macam-macam lah guys. Okay lah guys, sampai sini saja untuk video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.